Hai guys, hari ni Akhil nak tunjukkan cara guna mesin braille ya. Okey. Ni adalah mesin braille depan saya. Ni kertas. So, mula-mula kita tarik benda ni. Tarik ni. Lepas tu kita ambil kertas. Kita masukkan, make sure dia rapat dengan ni, tepi ni. Okey, dah rapat. Dah sama. Kita tolak benda ni. Kita pusing telinga dia. Pusing lagi sampai tak ada pusing. Pusing lagi. Kita tekan dalam sangat. Okey. Sini, cukup. Kita enter. Okey. Sekejap, saya setting dia punya margin dulu. Bagi dia ke sini sikit. Okey. So, kita nak type apa? Lirik lagu. Okey. Kita type lirik lagu Contoh saya akan guna lagu apa? Lagu Iban. Lagu Berkikis Bulu Betis. Okey, saya tulis lagu ni. Tajuk lagu lah. Okey. Okey. Lagu Berkikis Bulu Betis. Okey. Kita enter. Enter lagi. Okey, kita tulis. Bukit Semantan. Okey. Enter lagi. Pulau Sumatera. Koma. Enter lagi. Gunung Selindung di kota Jawa. Okey.